semua orang ada life dia. Semua orang ada side life dia beside kerja, betul tak? Kita bukan nak kerja 48 jam sehari. Itu pada perspektif pekerja terhadap bos. Tapi kalau dalam saya rasa pendengar ni mungkin boleh relate kot. Dia orang sebagai usahawan dan ada pekerja-pekerja mereka masing-masing kan. How should they react bila pekerja tersebut letak boundaries dan dia nak kena make done benda tu. Benda tu nak kena siap, benda tu nak kena follow up dan sebagainya. 8-5, kalau you boleh selesaikan kerja you, itu maksudnya produktif. Kalau after 5, you still tak siap kerja you, itu produktif ke tak? Okay, tak lah. Okay, so macam mana? Okay, so sebagai bos, dia kena tunggu esok ke? Ataupun? So, you as a pekerja, you kena tahulah kalau bos you minta kerja you untuk siapkan 8 to 5, you kena siapkanlah 8 to 5. That's mean you produktif. Kalau you kena extend 8, setiap orang ada deadline. Betul tak? Setiap orang ada deadline. Kalau bos minta tiba-tiba deadline tu pukul 7 dia minta, pukul 9 dia nak. Saya rasa masalah tu bos lah.